Latihan kebakaran di sekolah sepatutnya dijadikan rutin tahunan demi melatih warga sekolah bertindak pantas ketika kecemasan. Namun tidak semua institusi pendidikan mengambil serius inisiatif penting ini, terutama sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Menurut penolong penguasa bomba Hemanathan Anak Lelaki Subramaniam dari Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, masih banyak sekolah jenis kebangsaan Tamil atau SJKT yang terpinggir daripada mendapat pendedahan sebenar tentang persediaan menghadapi kebakaran. Itu saya pun heran kenapa sekolah Tamil jarang buat fire drill. Padahal tahun lepas kan ada satu kebakaran sekolah Tamil di Perak. Sejak itu saya akan mulalah cari kenapa. Saya nak tahu kenapa dia tak buat fire drill. Ada beberapa sekolah buat tapi memang jarang. Lepas tu saya akan follow up dengan sekolah. Lepas tu adalah kalangan kawan saya di cikgu di sekolah tu. Saya akan berbual dengan dia orang. Dia orang kata some people, budak-budak yang baru 7 tahun kan, 7-8 tahun tu, bila bomba dia nak cakap, dia bermasalah communication lah. Dia orang tak berapa faham dalam bahasa Malaysia kan. Dia baru muda lagi. Sebab itu, kemungkinan sebab itu sekolah-sekolah tu dia tak mau buat fire drill sebab no function. Buat pun dia tak function. Ada beberapa sekolah dia buat sendiri. Dia buat dalaman sekolah dia sendiri. Maksudnya dia loceng, lepas tu dia bergempur, itu saja. Beliau turut mencadangkan agar prosedur permohonan dijalankan mengikut saluran yang betul dan mencadangkan juga penempatan pegawai bomba berbangsa India bagi memudahkan komunikasi dengan SJKT. Katanya dengan adanya kesedaran yang tinggi dan pendekatan yang lebih menyeluruh di setiap sekolah, lebih banyak nyawa boleh diselamatkan sekiranya bencana yang tidak diingini berlaku.